Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal Safi Berasdidin, bernombor matrik 228679. Jadi pada video hari ini saya akan buat satu video amali tentang penggunaan slipper terpakai. Jadi apa yang kita boleh buat dengan slipper terpakai ni, pada video hari ini saya akan buat satu projek ataupun produk, iaitu pelampung kecil mini lah. Biasanya digunakan untuk memancing ataupun projek-projek di sekolah dan sebagainya. Jadi antara bahan-bahannya kita perlukan adalah slipper yang dah terpakai. Lepas tu kita perlukan juga lidi untuk kita buat sebagai aras dia untuk tebuk. Lepas tu kita buat sebagai satu aras tengah lah, supaya tali pancing tu boleh melekat di sini. Lepas tu kita juga ada tali kita ikat nanti, ada jam untuk kita tampal, dan kita ada mata kain lah untuk kita lekatkan di hujung akhir tali benang. Jadi yang pertama kita potong dulu bahagian tengah ni. Kita boleh ambil yang ni lah yang sedia ada, so kita potong siap-siap. Jadi ni lah potongannya kita dapat. So potongan yang kita buat ni, kita akan potongkan juga bahagian ni, tegam tengah tu. Kita buat dalam 3 ke 4 lapis bagi tebal. Dan kita just gunting sama ukuran yang macam ni. Jadi ukuran yang kita dah dapat ni, kita boleh gunting sama seperti ini. Dah. Ini hasilnya. Sebab kita dah potong dia sama, lepas kita akan sekalikan. Tapi sebelum kita gam, kita akan buatlah lubang dulu di tengah ni, untuk kita senang nak masukkan batang ni. So selepas kita dah buat lubang kat tengah ni, kita boleh tengoklah boleh masuk ke tak. So kalau boleh masuk, dan kita gam siap-siap kat dalam. Kita sumbat sekali dengan batang ni. Kalau pada sana boleh juga lah gam tepi ni, so sekali kan je dah waktu masukkan tu. Siap, kita boleh masukkan pula benang dekat sini dan dekat sini di atas ni, untuk bagi kita punya joran atau pancing tu boleh lah sambungkan tali di sini, dan di sini pula sambungkan tali untuk kita punya mata kain. Kita boleh masukkan mata kain di bahagian benang bawah, dan kita dapat lihatlah hasilnya. Jadi inilah hasil akhir kita punya projek pelampung dan juga mata kain. Jadi apabila mata kain ni diberikan umpan dan umpan dia dimakan oleh ikan, maka dia akan menghasilkan satu